Bayangkan, merangkak meniarap melalui sebuah tiub keluli yang gelap gelita. Lebarnya hanya sedikit lebih dari 1 meter, sejauh 15 kilometer. Oksigen sangat terhad. Gas uap yang terkumpul selama berdekad-dekad mencemari sedikit udara yang ada untuk bernafas. Anda pengsan, tetapi seseorang segera mengejutkan Anda. Di belakang Anda terdapat sedozen lagi askar lain. Semuanya menahan keadaan yang sama. Semuanya berasa terganggu kerana Anda menghalang laluan mereka. Di hadapan di suatu tempat, terdapat satu pintu keluar. Dan itu adalah bahagian yang mudah. Sebaik saja Anda muncul, sebuah drone sedang menunggu untuk memburu Anda sebelum Anda sempat menyesuaikan diri. Ini bukan karya fiksyen. Beginilah cara Rusia cuba menawan sebuah bandar kecil, tetapi penting dari segi strategik di timur laut Ukraine. Dan ia hampir berjaya jika bukan kerana kelemahan yang lebih besar yang telah ditinggalkan oleh Rusia. Ia mungkin merupakan pertempuran paling tidak masuk akal dalam perang Rusia-Ukraine. Ia menampilkan warisan Brezhnev, penisitiharan kemenangan yang terlalu awal, kemunculan berani di barisan hadapan, gambaran kecil evolusi serangan infanteri, dan serangan balas yang epik sepanjang zaman. Inilah pertempuran Kupiansk. Prolog. Kupiansk ialah, atau dahulunya, sebuah bandar kecil di timur laut Ukraine dengan populasi sebelum perang sekitar 27,000 orang. Tetapi kepentingan strategiknya jauh melebihi angka itu. Salah satu sebabnya, Sungai Oskol mengalir terus melalui bandar ini. Saya telah membesarkan sungai di sini untuk menunjukkan kepentingannya nanti. Tetapi pada masa-masa tertentu, lebar Sungai Oskol mengecil sehingga kira-kira 25 meter berhampiran pusat Kupiansk. Atau satu lagi, ia bersilang dengan dua lebuh raya utama, PP7 dan PP79. Menuju ke barat dan akhirnya Anda akan sampai ke Kharkiv. Menuju ke utara atau selatan, dan Anda akan mengikuti laluan yang dipanggil Novorossiya oleh Moskow. Garis ini adalah pembahagian pentadbiran antara wilayah Luhansk di timur dan wilayah Kharkiv di barat. Itu bersamaan dengan apa yang dipanggil Persekutuan Husia sebagai sempadan antarabangsa. Kupiansk juga merupakan titik transit tenaga. Pada tahun 1981, Kesatuan Soviet membina saluran paip gas di utara bandar itu, yang direka untuk membekalkan gas kepada Ukraine melalui stesen penghalaan yang terletak di seberang sempadan dengan Rusia. Selepas penilhakan Crimea pada tahun 2014, Ukraine menghentikan pembelian gas dari Rusia. Dalam tahun-tahun selepas itu, Gazprom merancang untuk membongkar bahagian saluran paip di sebelah sempadan mereka. Sementara itu, Ukraine membiarkan saluran paip itu tidak digunakan. Mengeluarkannya adalah mahal dan terdapat kemungkinan untuk membalikan aliran serta menggunakan saluran paip itu bagi mengalirkan gas import dari Eropah ke arah timur. Seperti keadaan sekarang, sebuah tiub keluli kosong selebar kira-kira 1,2 meter hanya terletak dengan senyap di bawah tanah. Sebarang persoalan tentang membaik pulihnya lenyap pada pagi 24 Februari 2022. Vladimir Putin mengumumkan operasi ketenteraan khas dan askar-askar Rusia mula melintasi sempadan dari utara, dari timur dan melalui Crimea. Sementara Kiev tetap teguh, penentangan di Kupiansk lenyap. Datuk bandarnya menyerah diri 3 hari kemudian dan akan didakwa atas tuduhan pengkhianatan pada hari berikutnya. Selama lebih daripada setengah tahun, bandar itu kekal di bawah pendudukan Rusia sebagai ibu kota sementara wilayah Kharkiv, kerana Rusia gagal menawan Kharkiv sendiri. Namun, September 2022 menandakan permulaan serangan balas Ukraine pada musim luruh. Pasukan biru dan kuning menggunakan lebuh raya PP7 sebagai panduan untuk serangan mereka ke timur. Pada hari ke-9, tonjolan pertama muncul di rantau itu. Menjelang hari ke-10, tentera Ukraine telah berjaya memasuki bandar itu. Pada hari ke-11, mereka mula bergerak keluar di sepanjang Sungai Oskol. Pada hari ke-12, ia adalah bahagian selatan. Pada waktu ini, Kremlin menyedari bahawa situasi itu tidak dapat dipertahankan secara ketenteraan dan mengambil 2 langkah utama untuk menyelesaikan apa yang hampir menjadi satu bencana. Langkah awal diambil pada 21 September apabila Putin sekali lagi muncul di siaran untuk mengumumkan mobilisasi pasukan simpanan Rusia. Ia dengan cepat menjadi satu dasar yang sangat tidak popular, sehingga Putin menghabiskan beberapa bulan berikutnya untuk menarik balik dasar itu dan menggantikan sistem pengambilan dengan kontrak sukarela. Langkah kedua ialah mengilhakkan Luhansk, Donetsk, Zaporizhia dan Kherson
secara rasmi ke dalam Persekutuan Rusia. Tujuan langkah ini adalah untuk memberikan alasan undang-undang bagi menghantar tentera Rusia ke wilayah-wilayah tersebut untuk tujuan pertahanan. Perlu diingat, wilayah Kharkiv, tempat terletaknya Kupiansk, tidak termasuk dalam penggabungan tersebut. Perkara ini akan menjadi penting sekali lagi pada masa akan datang. Namun begitu, Ukraine terus membuat kemajuan, walaupun pada kadar yang lebih perlahan. Menjelang awal November, Rusia cuba untuk mempertahankan bahagian utara lebuh raya PP-79. Lebih ke selatan, tentera Rusia hampir kembali ke sempadan dengan Oblast Luhansk. Ia kekal sebagai pencapaian tertinggi dalam perang bagi Ukraine. Serangan itu berakhir secara semula jadi apabila musim luruh bertukar menjadi musim sejuk. Hujan dan becak menjadikan tanah bertukar menjadi lumpur, menyebabkan rancangan pertempuran bermotor Ukraine tidak dapat dilaksanakan. Sementara itu, menggerakkan ratusan ribu askar baru membuahkan hasil untuk Kremlin. Rusia memperkukuhkan pertahanannya, dan Ukraine gagal melancarkan serangan ofensif yang berjaya pada musim bunga tahun 2023. Perang itu sedang berubah sekali lagi. Babak 1. Serangan frontal. Kira-kira 2 tahun berlalu tanpa pergerakan serius berhampiran Kupiansk. Tetapi menjelang akhir tahun 2024, Rusia memulakan kempen baru untuk bandar itu. Pada mulanya, usaha utama adalah untuk mengikuti sungai dan mara di utara dan selatan Kupiansk, meninggalkan satu jurang di tengah-tengah. Tetapi pada 13 November, Rusia membuat langkah yang lebih berani dengan menghantar 2 kolom berperisai terus ke dalam bandar di sepanjang tebing timur. Setibanya di sana, mereka berselerak di dalam kawasan bandar dan memanggil bantuan sebagai sebahagian daripada operasi serangan standard Rusia. Namun, ini berlaku selepas taktik infanteri barisan hadapan kebanyakannya telah beralih kepada penggunaan drone FPV. Kereta kebal dan pengangkut berperisai telah diketepikan di sepanjang garisan hadapan yang sudah mantap kerana terlalu mudah bagi sebuah drone untuk memusnahkan peralatan bernilai jutaan dolar. Namun, Rusia tetap meneruskan juga. Sekarang, mengapa perkara itu berlaku masih tidak jelas. Sebahagiannya mungkin berkaitan dengan politik. Komander Ukraine percaya bahawa Putin telah menetapkan tarikh akhir pada 1 November untuk menawan Kupiansk. Tarikh itu telah berlalu 2 minggu lebih awal. Dan kini, komander tempatan berasa tertekan untuk melaporkan berita positif sebelum ucapan Tahun Baru Putin. Sebahagian lagi mungkin disebabkan oleh kabus. Kabus sangat tebal pada hari serangan itu dan Rusia mungkin cuba menyelinapkan peralatan berat melalui keadaan itu. Pengendali drone FPV tidak beraksi dengan baik apabila pertempuran berlaku terlalu dekat dengan mereka. Apapun sebabnya, ia tidak percaya. Ukraine telah mengesan pencerobohan itu dan memusnahkan kenderaan berperisai tersebut. Sepanjang 6 jam berikutnya, infanteri Ukraine sendiri menghapuskan saki-baki dari gelombang pertama. 2 minggu kemudian, Rusia berundur dari kawasan pinggir bandar tersebut. Babak 2. Satu kepungan dan satu gerakan mengapit. Pertempuran Kupiansk akhirnya berkisar tentang Sungai Oskol. Dan disitulah Rusia melaksanakan plan B. Ingat, tentera Rusia sudah pun menolak hingga ke sungai di bahagian utara dan selatan bandar itu. Tekanan yang diberikan semula secara terus di tengah, kali ini dengan drone dan infanteri tanpa kenderaan, akan mewujudkan sejenis kepungan dengan sungai bertindak sebagai komponen terakhir. Sungai itu masih boleh dilalui untuk berundur, tetapi ia tetap akan menimbulkan masalah logistik untuk Ukraine menghantar bekalan semula. Pilihan lain yang boleh diambil oleh Rusia ialah untuk menyerang dari sisi Kupiansk. Daripada bertempur merentasi sungai, untuk memasuki bandar yang dipertahankan dengan baik, Rusia boleh menggunakan bahagian sungai yang telah dicapainya untuk mewujudkan 1 atau 2 tapak bertahan di sebelah barat. Kemudian ia boleh memerangkap tentera Ukraine yang berkubu di Kupiansk atau mengepung bandar itu dan melancarkan kepungan. Pilihan kedua ini membawa mesej politik yang kuat. Undang-undang Rusia hanya mengiktiraf 4 oblast timur Ukraine sebagai sebahagian daripada persekutuan. Sekarang, garis pentadbiran tidak selalu sepadan dengan wilayah yang boleh dipertahankan secara ketenteraan. Dan ini adalah salah satu kes seperti itu. Jika Kremlin berniat untuk menghentikan perang sebaik sahaja garis kawalan merangkumi semua sempadan yang telah dikodifikasikan, maka tidak ada keperluan untuk menyeberangi sungai itu. Ambil sahaja wilayah sehingga ke situ dan gunakan sungai itu sebagai kubu pertahanan untuk mengukuhkan tuntutan anda. Terus cuba untuk menduduki Kupiansk. Sebaliknya, memberi isyarat niat untuk mengambil seluruh wilayah Kharkiv dan mungkin lebih lagi. Akhirnya, Rusia memberi tumpuan kepada pilihan kedua dan secara khusus menumpukan pada laluan utara.
Pada 26 November, Rusia mendakwa telah menyeberangi Sungai Oskol dan memasuki sebuah penempatan. Pada penghujung bulan, satu lagi kepala jambatan terbentuk di bahagian selatan. Pada ketika ini, sudah jelas apakah strategi Rusia dan Ukraine cuba untuk memperkuat kawasan tersebut. Pada awal Disember, pasukan Ukraine berjaya mengusir Rusia dari kepala pantai yang pertama. Namun, menjelang akhir Januari, Rusia telah mengukuhkan kepala pantai yang kedua. Langkah pertama Kremlin dalam rancangan yang lebih besar telah berjaya dicapai. Mereka telah berjaya mewujudkan kehadiran di sebelah barat sungai. Untuk 6 bulan berikutnya, pasukan Rusia perlahan-lahan bergerak ke selatan, menggunakan pasukan 1 dan 2 orang untuk marah ke hadapan, menubuhkan tempat persembunyian dan mengelak drone Ukraine. Pada akhir bulan Julai, barisan hadapan telah bergerak ke pinggir Kupiansk itu sendiri. Pertempuran sebenar bakal bermula. Babak 3. Serangan dan serangan balas. Pada awal bulan Ogos, Rusia mula menghantar pasukan penyusup 1 atau 2 orang yang sama ke dalam bandar. Ini serta-merta menimbulkan masalah kepada para pertahan Ukraine yang pada ketika ini bergantung kepada drone untuk menghentikan sebarang kemarahan. Di kawasan lapang, askar Rusia menjadi sasaran yang mudah. Sebaik sahaja berada di dalam bandar, segala-galanya mempunyai bumbung dan semuanya menjadi tempat persembunyian yang baik. Ya, entah bagaimana kemunculan drone telah menjadikan pertempuran bandar yang sememangnya sukar itu lebih sukar lagi. Namun, masih ada masalah untuk menempatkan askar Rusia ke dalam persekitaran bandar. Larian pantas merentasi kawasan terbuka tidak digalakkan. Dan begitulah kita kembali semula kepada kisah saluran paip era Brezhnev. Ingat bahawa Ukraine telah membiarkan saluran paip itu terbiar dengan harapan suatu hari nanti dapat menggunakannya semula dan tidak mahu membayar untuk membongkarnya dengan betul. Tetapi saluran paip itu nampaknya menyelesaikan masalah kemasukan Rusia. Cuma perlu ada lelaki masuk dari lokasi yang selamat, merangkak di bawah kawasan tanah kosong dan muncul terus di dalam Kupiansk. Seorang pegawai Ukraine menanggarkan bahawa ratusan askar Rusia telah mencuba perkara itu. Strategi itu mungkin tidak berjaya untuk sesiapa pun yang terlibat. Tentera yang merangkak melalui saluran paip itu menjadi lemah semangat apabila mereka merangkak sehingga 15 km untuk mencari jalan keluar. Apabila mereka akhirnya keluar, mereka cenderung berjalan tanpa arah. Otak mereka masih belum pulih daripada kekurangan oksigen dan bahan kimia sisa yang terhidu. Tetapi mereka masih menjadi masalah kepada tentera Ukraine yang menghabiskan berminggu-minggu bermain permainan kucing dan tikus, cuba mencari titik keluar terbaru supaya mereka boleh menutupnya. Walau bagaimanapun, hakikatnya ialah Rusia telah membuat kemajuan ke dalam bandar dan Kremlin sudah bersedia untuk meraihkannya. Pada 20 November, Putin melawat pos komando kumpulan barat dan menerima kemas kini daripada Ketua Staf Umum Valery Gerasimov. Kumpulan barat pasukan telah membebaskan Kupiansk dan kini sedang menghapuskan formasi Ukraine yang terkepung di tebing timur Sungai Oskol. Namun, itu bukan yang sebenarnya berlaku. Gerasimov mendakwa bahawa bandar itu telah ditawan dan kawasan terkepung itu telah terbentuk sepenuhnya. Namun begitu, pada masa yang sama, peta kelihatan seperti ini. Rusia memang telah menjejakkan kaki di Kupiansk, tetapi bandar itu sebenarnya masih dipertikaikan. Pasukan Ukraine di sebelah timur Oskol masih mempunyai keupayaan untuk berundur jika perlu, tetapi ia tidak diperlukan. Sebaliknya, Rusia menghadapi masalah yang lebih bersifat struktur di tangannya. Ia telah menolak satu kawasan menonjol ke selatan sepanjang sungai. Kawasan menonjol tidak mengapa. Malah selalunya itulah cara yang anda mahu mulakan satu pertempuran. Tetapi anda tidak boleh biarkan ia begitu untuk jangka masa panjang. Unsur kejutan adalah apa yang menghalang mereka daripada runtuh. Dan disitulah masalahnya. Sementara itu, Rusia hampir tidak membuat kemajuan dalam mengepung askar-askar Ukraine di sebelah timur Oskol. Ini mencipta peluang untuk Ukraine. Jika mereka memotong kawasan menonjol itu, mana-mana askar yang telah masuk ke Kupiansk tidak lagi akan mendapat akses kepada bekalan. Dan itulah yang sebenarnya berlaku. Sekitar 10 Disember, Ukraine memang berjaya meruntuhkan kawasan menonjol itu. Pada 12 Disember, Zelensky melawat pintu masuk utama ke bandar itu dengan bunyi tembakan kedengaran di latar belakang. Dia pada dasarnya mengejek Putin, mentah-mentah menolak tanggapan bahawa bandar itu berada dalam tangan Rusia. Kremlin membantah, mendakwa bahawa video itu adalah palsu AI dan menunjukkan bagaimana masalah dengan teknologi moden bukanlah tentang menghasilkan pembohongan
tetapi lebih kepada menimbulkan keraguan terhadap kebenaran. Beberapa bulan berikutnya tertumpu kepada operasi pembersihan, dengan beberapa tentera Rusia yang kelaparan bersembunyi di ruang bawah tanah selama berminggu-minggu. Terdapat pelbagai dakwaan dari Kremlin bahawa Kupiansk berada dalam tangan Rusia dan turut diselitkan video-video yang membuktikan sebaliknya, seperti bendera Ukraine berkibar di atas bangunan Majlis Bandaraya. Rusia telah gagal menawan Kupiansk. Epilog. Walaupun pertempuran telah berlangsung lebih dari setahun setengah, masih terlalu awal untuk menganggap ia telah berakhir. Walaupun kegagalan Rusia, pada masa rakaman ini, tentera Rusia masih berada di barat Sungai Oskol di utara bandar tersebut. Kremlin masih lagi berhasrat untuk membebaskan Kupiansk dan tidak mengejutkan jika satu lagi pertempuran untuk bandar itu bermula pada masa hadapan. Dan tiada jaminan mengenai hasil pertempuran pada masa hadapan. Pada April 2026, laporan media muncul mengenai askar-askar Ukraine yang kelaparan di dalam separa kepungan di timur Oskol. Sungai itu telah menyukarkan misi bekalan semula yang biasa. Namun, pertempuran itu merupakan isyarat awal tentang apa yang bakal berlaku dalam jangka masa sederhana. Beberapa bulan selepas Ukraine menguasai bandar itu, angka pertukaran wilayah keseluruhan beralih memihak kepada Kiev. Dan salah satu faktor utama di sebalik itu, dron jarak sederhana baharu Ukraine yang direka untuk menghapuskan logistik Rusia dijangka akan menyukarkan lagi usaha Rusia di rantau tersebut. Tetapi perang masih berterusan. Jika anda suka jenis retrospektif seperti ini, saya ada berita baik untuk anda. Saya mempunyai satu senarai main penuh yang mengandungi retrospektif seperti ini, kebanyakannya tertumpu pada fasa awal perang. Ini adalah yang pertama saya lakukan selepas sekian lama dan saya sangat seronok menyusunnya. Sementara itu, jika anda suka video hari ini, sila tekan suka, kongsi dan langgan. Dan saya akan jumpa anda esok. Jaga diri.